Hari tu saya ada try buat kuih cara crispy yang pernah viral tu. Sedap, wangi, dah sejuk pun still crispy. Jom tengok resepi ni. Mana tahu korang nak buat kan? 500 gram tepung gandum, 40 gram tepung beras, 100 gram santan, 200 gram air pandan, 1 biji telur, garam dan baking soda. Tambah 35 gram minyak masak dan sedikit pewarna hijau. Kacau-kacau semua bahan ni sampai sebati, kemudian tapiskan. Senang tak payah nak blend-blend kan? Untuk tepung beras, saya guna tepung beras cap Golden Coins. Macam biasa, premium and high quality, tak ada campuran. Kalau guna untuk buat kuih-kuih Melayu tu kan, memang cantik elok kejadian kuih tu. Nanti korang boleh dapatkan tepung ni di Lotus NSK dan Econ Seed. Dah siap tu boleh panaskan acuan, tuang minyak macam nak menggoreng and ratakan dekat seluruh permukaan. Next, bila minyak dah panas, korang boleh tuangkan adunan. Part ni kalau korang nak tuang melimpah pun boleh, so dia ada banyaklah crispy dekat tepi tu, tapi saya suka macam ni je. So bila susun dekat pinggan tu, barulah nampak sebiji-sebiji kan. Letak gula macam biasa and tunggu sampai kuih dah garing. Lepas tu boleh angkat dan toastkan. Bila nak goreng kali kedua tu, korang kena tuangkan minyak and panaskan balik minyak macam step pertama tadi. So tu je lah, simple je kan. Wangi satu rumah tau time tengah goreng kuih ni. Resepi ni bila dah sejuk pun still crispy. Okay, selamat mencuba korang. Jangan lupa dapatkan tepung beras cap Golden Coin.